Filem wajib tonton untuk tahun ini. Cerita apa ni weh? Gayung. Bergenre aksi drama dan biografi tahun 2025. Filem ini diinspirasikan daripada sebuah kisah perjalanan hidup Allahyarham Datuk Mio Abdul Rahman, pengasas Pertubuhan Seni Silat Gayung Malaysia. Mengisahkan Mio lakonan Beto Kusyari yang berhijrah ke Singapura, bekerja di Naval Base, dan dalam pada masa yang sama, beliau telah membuka gelanggang dan mengajar penduduk di kampung dan Pulau Sudong ilmu persilatan. Tidak lama selepas itu, Jepun pula datang nak menaluki tanah Melayu ketika itu. So, korang rasa berjayakah Mio dan penduduk di situ selamat daripada dibunuh oleh Jepun? Yang itu korang kena tengok sendiri, okey? Honestly, aku bukan budak silat, but adalah belajar basic karate dan pernah masuk boxing competition. So, bila keluar movie pasal Gayung ni, aku agak excited. Ialah filem tentang one of the martial art yang terkenal di Malaysia, iaitu silat. Aku cakap filem ini secara overall berjaya sebab ia tidak terlalu fakta sangat macam dokumentari dan ia tidak terlalu lari dari kisah sebenar hidup pengasas silat gayung ini. So, ia balance antara sejarah dan fiction. Okey, kita sentuh tentang part storyline dan plot. Storyline dalam filem ini digarap dengan sangat baik, terutama karakter development Mio, lakonan Beto itu sendiri. Di mana pada awalnya beliau sekeluarga berpindah ke Singapura dan akhirnya menjadi mahaguru silat. Bagi aku itu cukup menarik. Lakonan watak utama Beto sebagai Mio itu pun bagi aku sangat powerful. Beto seperti yang kita tahu memang pelakon yang cukup berkarisma dan ada aura yang tersendiri. Dan bila melakukan watak sebagai pengasas seni silat gayung ni, memang sempurna guys. Dia punya feeling emotional tu memang buat aku rasa macam nak belajar silat. Aku tak tahulah kalau buat silat sendiri rasa macam mana. Dan Cik Som, isteri Mio, lakonan Nabilah Huda pun bagi aku sangat menjadi. Part dia bersilat lawan tentera Jepun tu memang perform tu. The fighting scene, action semuanya memang tip-top. Lebih-lebih lagi ada Yayan Rohian sebagai koreografi seni silat. Dan aksi memang international lah cerita dia. Dan yang bestnya ada kejutan di end credit scene. Korang jangan terus balik pula. Filem wajib tonton untuk tahun ini. Jangan lepaskan peluang untuk saksikan filem ini di Pawagam pada 8 Mei 2025. Overall aku sangat enjoy. Rating aku bagi 9/10. So, apa komen anda? Aku Syah Rubio. Bye.